Ni aku berada di Stadium Lakin ataupun dikenali dengan Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos yang mana dibina pada tahun 1964 yang kapasiti 15,000 pada masa tu. Tapi pada 1991 di-upgrade menjadi 30,000 kapasiti. Dan stadium ni sebenarnya banyak sejarah. Yang mana kita tahu pada 1985 Johor menjadi juara Piala Malaysia. Dan juga 1991 Johor menjadi juara Piala Liga. Double champion. Dan juga kita dapat melihat kebangkitan pasukan Johor Darul Ta'zim dengan rebranding, revolusi yang dilakukan oleh TMJ di stadium ni. Dan yang paling penting sejarah yang perlu diingat pada 1997 di mana kejohanan kerayakan Piala Dunia di antara pasukan Iran dan juga Jepun mengesahkan pasukan Jepun layak ke Piala Dunia 1998 di Paris. Jadi itulah sejarah-sejarah yang perlu dikenang. Dan juga pada 1997 jugalah World Cup Youth bawah 17 tahun dipertandingkan di sini. Salah satu venue-nya lah. Yang mana pada itu ada Michael Owen, Pablo Aimar yang mewakili Argentina dan juga England.